Kesilapan mereka yang baru nak mulakan bisnes kereta sewa adalah mereka membeli kereta dahulu, kemudian baru nak belajar cari pelanggan. Cara yang betul adalah belajar cari pelanggan dulu, kemudian cuba makan komisen dengan menjadi ejen kepada syarikat kereta sewa sedia ada. Bila pelanggan dah ramai, tempahan pun dah konsisten, baru beli kereta ikut permintaan pelanggan. Kalau anda beli kereta dulu, anda sudah ada komitmen untuk bayar ansuran bulanan kereta kepada bank. Sementara itu, mereka yang baru dalam bisnes kereta sewa berisiko tinggi untuk menyewakan kereta kepada pelanggan yang mungkin ada rekod jenayah atau pernah disenarai hitam oleh syarikat kereta sewa lain. Kesudahannya, kereta anda mungkin hilang, mungkin penyewa gunakan untuk buat jenayah dan mungkin juga penyewa terlibat dalam kemalangan dan lepas tangan. Puncanya anda terdesak untuk menyewakan kereta kerana ada komitmen bulanan. Jadi belajar cari pelanggan dulu dan makan komisen untuk permulaan. Kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa dengan betul, pastikan sertai Go Green Matic. Tak ada kereta sewa pun boleh sertai Go Green Matic dan jadi ejen dahulu. Yuran keahlian RM300 sahaja setahun. Kita sediakan latihan dan sistem yang lengkap. Komen nak join, screenshot video ni dan WhatsApp saya kat bio. Like, follow, komen dan share video ni kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa dengan betul. Boleh ke boleh?